Sebab suara saya memang macam ni kan, slow, 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 Ah, nanti slow. Masya Allah. Okay. Terima kasih SS dijemput untuk kita perkongsian ilmu. Perkongsian ilmu ni adalah untuk kita just refresh, reminder. Makna kalau perkara itu kita dah ingat, kita lupa ataupun kita renew. Mungkin ada perkara-perkara yang baru kita renew perkara tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. SMS yang dikenali sebagai Dr. Safadiza Mak Saad, ringkasan Dr. SMS. InsyaAllah saya akan berkongsi bagaimana untuk motivasi kita dalam menulis buku ataupun e-book. Sama ada buku ataupun e-buku. So tujuan kita hari ini adalah sebagai perkongsian bersama pengalaman dan juga kepakaran dan juga motivasi yang ada. Jadi sahabat-sahabat yang bersama saya dalam Zoom ni pun boleh kita sama-sama tulis di ruangan chat bagaimana perkongsian untuk motivasi dalam penulisan insyaAllah ya. Maknanya sama-sama lah saya kongsi, sahabat-sahabat semua juga boleh berkongsi. Sebelum tu saya nak bertanya kepada semua yang ada dalam Zoom ni, kalau sahabat semua sihat, tulis satu di pada ruangan chat. Kalau kurang sihat, tulis dua. So, insyaAllah harapnya semualah banyak yang sihat tulis satu untuk sihat. Alhamdulillah. Oh, SS satu-satu. Makna sihat luar biasa. Okey, Alhamdulillah. Kadang-kadang ada juga yang macam tak sihat tapi macam kurang sihat biasalah kan. InsyaAllah harapnya semua yang ada di sini diberi kesihatan yang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini dah kita 21 Ramadan Alhamdulillah semua sihat Okey. Okey, saya kongsi dulu saya punya slide. Okey. eh. Okey, bagaimana sekarang nampak tak slide saya? Nampak? Nampak Alhamdulillah Sebab bila saya dah buka ni saya tak nampak ruangan chat. Alhamdulillah. Okey. Perkongsian saya pada kali ini adalah sedikit latar belakang saya. Orang kata banyak pengalaman pahit, manis dalam kehidupan ni. Jadi apabila pengalaman dalam kehidupan tu kita ada, kita rasa sayang kalau kita tak berkongsi bagaimana kita mengharungi pahit manis dalam kehidupan tersebut. Sebagaimana saya contohnya daripada kecil sebagai seorang anak yatim yang kehilangan ayah ketika berusia 3 tahun, dibesarkan oleh seorang ibu tunggal. Ibu saya membesarkan 3 orang anak yang pada ketika itu saya anak sulung baru 3 tahun, adik 2 tahun, adik yang kecil baru 2 bulan dalam kandungan. Jadi macam-macam pekerjaan yang ibu saya lakukan. Jadi di situlah bagaimana pahit manis kehidupan kita lalui. Kemudian saya diuji juga dengan ibu yang sakit kanser. Jadi kami terpaksa menjaga ibu yang sakit kanser. Adik tengah belajar lagi, belum berkahwin lagi. Saya ketika itu sedang mengandung. um, Macam-macam lah ujian menjaga seorang ibu sakit kanser. Jadi akibat pengalaman begitu, maka saya yakin Allah bagi saya sesuatu untuk saya bantu orang lain. Maksud dia, bila kita ada sahabat kita, orang di luar sana yang sakit kanser, keluarga yang sakit kanser, maka kita dah alami bagaimana kita boleh tolong orang. InsyaAllah, Alhamdulillah. Sebab itu saya terlibat untuk memberi motivasi dan membantu untuk mereka-mereka yang punya keluarga yang punya penyakit sakit kritikal. Sebab kadang-kadang pesakit tu dah memang kritikal dah, tapi keluarga yang menghadapi tu perlu semangat dan motivasi yang tinggi untuk memberi semangat kepada mereka yang disayangi yang sakit tu. Kemudian Allahu Akbar mungkin Tuhan nak bagi saya lagi kongsi ilmu, saya diuji dengan mempunyai seorang anak istimewa. Menjaga seorang anak istimewa ni bukan mudah. Banyak perkara yang kita kena lalui dengan keluarga, dengan masyarakat dan sebagainya. Maka Alhamdulillah, bagaimana kita menghadapi perkara itu untuk kita berkongsi dengan lain-lain, untuk memberi semangat. Begitu juga kepada kita, bagaimana menguji kesabaran kita.
Dan pada masa yang sama, ketika saya belajar tak habis, saya belajar daripada tadika, tok saya cakap tak habis belajar. Daripada tadika sampai habis, tak habis-habis belajar. Alhamdulillah, saya minat belajar, jadi saya sambung belajar. Sehingga saya tak sedar bila saya sambung-sambung belajar tu, sebab saya tak pernah list pun certified ataupun sijil yang saya miliki. Tiba-tiba apabila dikehendaki untuk dilistkan, disenaraikan untuk dapat satu anugerah, ada anugerah yang dicalonkan untuk saya dalam organisasi, maka saya pun listkanlah. Bila saya list, subhanallah, saya tak sedar. Saya telah memiliki, pada ketika saya list tu 30 lebih. 30 lebih sijil profesional atau sertifat yang iktiraf dalam negara dan luar negara. Malah ketika saya list tu, saya sedang ikuti lagi 5 sijil certified. Alhamdulillah. Dan kebanyakannya saya belajar sendiri menggunakan duit perbelanjaan saya sendiri, dan ada yang juga pejabat hantar. Tak silap saya, daripada 35 tu 5 yang pejabat hantar. Asalkan certified saja, nama saya terpilih untuk rezeki saya. Allah bagi rezeki kat situ. Contohnya macam beberapa certified yang saya dapat tu adalah saya punya investment sendiri. Kemudian pengalaman bekerja. Pengalaman bekerja ni, kalau ikut organisasi, saya hanya bekerja dalam 2 organisasi sahaja. Dua atau 3 organisasi sahaja. Organisasi yang lama saya bekerja adalah di sebuah badan berkanun. Itu memang lama. Tetapi banyak pekerjaan yang saya lakukan dalam satu organisasi ni. Maksudnya saya sentiasa tidak diletakkan di satu jabatan. Sentiasa berpindah-pindah. Sekejap duduk jabatan ni, sekejap duduk jabatan ni, dan akhirnya kini saya bertugas sebagai seorang internal auditor. Lain ni, orang kata saya kaunselor, tapi saya bertugas lain macam bidang lain. Cuma kaunselor tu tetap saya lakukan, tetapi as my freelance or part time, kerja sambilan saya. Sebab bagi saya ilmu itu perlu digunakan sebab Allah bagi ilmu. Maka kita kongsi. Dan ilmu ini apabila kita mencari, rupanya banyak benda kita tak faham. Rupanya bila kita belajar ni, ya Allah, lagi banyak tak faham. Ibarat pernah kita dengar yang mengatakan bahawa ilmu ini ibarat setitis dakwat jatuh di lautan yang luas. Rupanya ilmu Allah ni banyak sangat. Jadi disebabkan perkara itulah, maka menjadikan lagi minat saya untuk menulis, untuk berkongsi perkara-perkara ini sebagai satu perkara yang bermanfaat, sama ada di dunia dan di akhirat kelak, insya-Allah. Dan berkenaan dengan ceramah ni, daripada dulu, kalau orang kenal saya daripada saya sekolah, daripada saya duduk universiti, SS pun tadi dah jejak kasih dengan saya. Dia dah kenal sahabat saya. Daripada saya universiti, daripada saya sekolah, sampailah saya kini, saya tak putus berkongsi ilmu. Sama ada ilmu yang kecil-kecil, dalam grup yang kecil-kecil, dalam grup yang besar-besar, peserta 2,000 lebih, peserta sikit, peserta seorang, peserta seorang. Face tu, dia coaching. Kalau saya buat coaching, one to one, seorang lah. Mentoring, ceramah dalam organisasi, luar organisasi, badan berkanun, dalam negara, luar negara. Alhamdulillah. Saya rasa dah banyak kot, 400 ke 500 ceramah. Cuma saya ni bukan jenis orang yang nak warkan di media-media. Saya tak, sebab saya menggunakan pendekatan untuk tidak warka sebab ada limitasi di pejabat saya. Jadi yang mana kenal saya jemput bagi ceramah, tetapi untuk saya nak aktif dalam media shop tu, saya jaga lagi batasan tu agar tidak ada konflik ataupun orang kata perkara-perkara PhD di pejabat atau di sebagainya. Okay, itu sedikit itu sedikit lah, tak adalah hebat. Ada sahabat-sahabat kita yang lagi bagus yang akan menjadi idola saya, mentor saya, insya-Allah. Dan bercerita tentang okay, untuk next slide sorry menulis. Kenapa saya menulis? Pada ketika saya menulis ni, disebabkan saya seorang kaunselor berdaftar perakuan amalan. Untuk nombor saya untuk kaunselor berdaftar ni 00394. 394 masa saya berdaftar ni adalah antara orang yang tak awal dalam pendaftaran, sebab saya dicabar oleh profesor saya
Profesor Datuk Dr. Osman ni, beliau merupakan Muhammad. Sekarang dia pengurusi Lembaga Kaunseling Malaysia. Dulu dia di UPM. Dialah yang mengambil saya seorang bidang ekonomi untuk mencubiri bidang kaunseling. Sebab saya degree saya ekonomi, tetapi saya buat master dalam bidang kaunseling. Begitu menduga, alhamdulillah saya terpilih. Dan pada ketika itu dia cabar saya untuk saya berdaftar sebagai kaunselor berdaftar untuk dapat lesen saya itu 500 dan ke bawah. Maknanya nombor yang kecil. Sebab apa? Pada ketika itu nombor yang daripada satu hingga berapa tu bukan saya lah, nombor lecturer lah. Nombor pensyarah-pensyarah, sifu-sifu yang hebat. Tapi Alhamdulillah berkat kesabaran saya berjaya dapat nombor 394. Nombor itu adalah nombor seumur hidup lah. Maka itu nombor kaunselor dan perakuan amalan 271. 271 itu adalah apa panggil seumur hidup punya nombor yang kita akan carry. Jadi bila ketika itu ilmu kaunseling saya ada, jadi saya dapati bahawa menulis ini adalah sebagai satu healing. Memang saya nak menulis. Sebab daripada kecil lagi, saya dah menulis. Buat karangan, ada bela kucing, tulis kucing, kucing saya meninggal sebab aksiden kereta, saya sedih. Jadi saya menulis karangan, kucingku si tumpuk. Menang, masuk anugerah. Saya tulis karangan, aku anak yatim tapi ingin berjaya. Tapi yang itu saya tak tulis e-book lagi sebab banyak benda saya nak masuk dalam tu bersiri. Jadi saya menang juga. Sebab bila saya baca, dia minta baca karangan tu di pentas pertandingan tu ramai orang menangis sebab tengok pencitraan saya. Jadi dari kecil dah ada menulis tu. Di pejabat banyak menulis, bulletin, artikel. Dan Alhamdulillah satu ketika masa time COVID tu, saya rasa masa time COVID, saya mendapat satu mesej, tak silap saya daripada SS. Daripada SS ataupun daripada Dr. Ayu. Antara itulah dah lama cerita ni untuk join kelas e-book. Pada ketika itulah, ya Allah, ya Tuhanku, inilah saya nak mendalami ilmu ni. Maka saya pun join. Saya join, saya belajar, saya faham. Nanti saya cerita lagi bagaimana kita boleh menulis banyak-banyak selepas tu. Nanti saya akan cerita di dalam akhir slide saya ada. Jadi menulis ni sebagai satu healing dan juga menyampaikan dakwah supaya kita berpesan-pesan dengan kebenaran. Tetapi bila kita menulis ni, kita jadilah kita nurtizen, iaitu sebagaimana kata Ustaz, menulis yang baik-baik, menulis dengan ikhlas. Niat kita untuk kongsi ilmu, perkara yang baik, dan pada masa yang sama, of course, pengetahuan dan pengalaman kita akan meningkat. Tidak akan kurang satu pun pengalaman dan pengetahuan kita. Sebab bila kita menulis itu, insya Allah ilmu yang ada dalam diri kita pun akan dia fresh, akan dapat. Dan juga ia akan menguruskan stres secara bijak. Sebab kita tulis tu, kita dapat luah perasaan mana-mana. Pada bulan yang 2 hari tu, saya ada pergi program pejabat. Satu program pejabat uh, untuk satu lawatan ilmu, delegasi ilmu yang saya ikut pejabat, iaitu ke Bandung. Masa saya pergi ke sana, semua sahabat-sahabat kenal saya. Bila saya pergi ataupun bersama, saya akan ada buku. Ini buku saya, ini yang merah ni saya bawa. Kalau nampak, ini buku yang saya bawa ke masa saya pergi ke Bandung. Yang ni buku yang saya tulis setiap hari. Kalau nampak lah. Biasa saja buku ni. Sebab dia ni, ini buku latihan. Buku latihan biasa yang nampak. Yang ini saya pergi ke Bandung. Masa saya pergi ke Bandung tu, saya dapat banyak benda, iklan, kata-kata daripada seorang yang bawa kami dalam kereta tu, dia bagi kata-kata yang best. Contohnya dia bagi ciluk-ciluk. Dia kata ciluk, dia kata ciluk. Di sini ibu dia cakap kalau ciluk-ciluk, dia kata ciluk ini perlu dielakkan. Dia kata datang sekejap saja, tapi kemudian dia kata jadi macam-macam. Apa itu ciluk? Apa maksud dia ciluk tu? Rupanya cinta lokasi. Okey, cinta lokasi dia panggil ciluk. Okey. So saya tulis. Kawan-kawan saya kata, doktor, doktor tulis, doktor, doktor tulis. So tulis. So bila saya dah tulis, dia orang ni, bila balik, dia orang kata, doktor, doktor, doktor tulis dulu kami nak. Saya lah tukang tulis. So, minat tu, jadi kita tulis dulu. Boleh saja tulis dekat handphone. Saya tulis handphone. Tapi saya suka menulis. Buat lagi ingat. Kemudian saya dapat satu juga masa saya pergi Indonesia tu.
Dia panggil Chilbeka. Chilbeka dia kata. Betul, sembang-sembang dia kata Chilbeka ni tak bagus kan. Chilbeka ni kita perlu elakkan sebab dia menyebabkan keruntuhan rumah tangga. Banyak perkara ini berlaku Chilbeka ni. Bila lama tak jumpa, tiba-tiba berjumpa balik. Lepas tu di sini orang panggil Chilbeka dah tu. Sebenarnya apa itu Chilbeka? Rupanya Chilbeka ni adalah cerita lama bersemi kembali. Itu Chilbeka. So, Masya Allah, Subhanallah. Jadi bila ilmu ni banyak dapat, apa kata kalau perkara-perkara ini kita tuliskan? Maknanya perkataan yang dia sebenarnya perkataan ini dia macam simplify daripada perkataan itu akronim dia panggil akronim, tetapi sebenarnya benda ini kadang-kadang dia manis dalam kehidupan, seronok lah seronok untuk kita bergurau ataupun dengan baik sahabat kita dengan perkataan cerbeka, kau perlu elakkan cerbeka tau, kau jangan ini apa kita masukkanlah ayat-ayat hadis ke Al-Quran dan sebagainya. Ni cinta lama bersemi kembali kalau yang dah kahwin dah berjumpa tu contoh saya bagi. Dan motivasi menulis ni disebabkan saya nak kongsi ni apa menyebabkan motivasi dalam menulis ni, maka saya pun pada ketika itu lahirlah satu buku ataupun e-book motivasi aku sebagai penulis kes gaya. Yang ini memang amat sesuai dirujuk oleh mereka yang baru nak bercita-cita nak jadi penulis. Maksud dia sebelum, apa nak tulis ni? Jadi nak menulis, jadi buku ni boleh dirujuk. Di samping buku-buku yang SS maklum tadi, ambil lah yang mana. Yang SS maklum banyak list tu, pilihlah yang mana satu. Tetapi salah satu kalau nak dapat motivasi ni, boleh baca buku saya. Dan di dalam e-book ini boleh juga dirujuk oleh mereka yang baru bergelar penulis, e-book ataupun buku. Sebab saya juga ada hasilkan buku um, yang secara fizikal. Dulu saya ada hasilkan. Saya cetak banyak buku tu. Buku itu berkaitan dengan mengharungi perjuangan PhD. Bagaimana nak belajar PhD itu mengharungi kepahitan perjuangan belajar PhD, tetapi saya buat secara fizikal. Bila saya buat secara fizikal, pada ketika itu kita cetak banyak. Lebih kurang sebab bahagian penerbitan, bila kita cetak, buku itu memang dapat ISBN. Dia bukan, kalau e-book ISBN, ini ISBN, dapat ISBN. Percetakan tu kita buat hardcover, kita cetak banyak. Tak silap saya dalam seribu naskah begitu. Masa saya nak jual physical book tu, 1,000 naskah tu, memang cabarannya memang tinggi. Sebab kita dah cetak, kita perlu nak habiskan cetakan. Jadi saya belajar daripada pengalaman ada physical book tu, maka saya kata lebih baik saya mencuburi bidang e-book. E-book, Alhamdulillah, sebab dia tak perlu cetak. Tetapi saya cetak. Kenapa saya cetak? Ada sahabat-sahabat saya yang mungkin seusia dengan saya dan sebagainya suka nak pegang. Jadi pegang, jadi mereka akan tempah untuk cetak. Jadi kita bagilah beberapa uh, harga, sama ada cetakan tu nak cover macam mana. Contoh dia macam ni lah. Ada beberapa buku saya, tak nampak. Ni contoh, nampak muka saya ni. Ini saya cetak. Bila ada tambahan, maka saya cetak. Ini kena ada selah potensi diri melalui warna otak. So bila ada permintaan, baru saya cetak secara fizikal buku tersebut. Jadi dia akan mengelakkan kita daripada kita nak jual banyak buku yang tak cetak. E-book ni memang satu platform yang bagus lah. Itu saya bersyukur sangat. Saya diperkenalkan dengan mereka-mereka yang mahir dalam bidang penulisan e-book. Jadi untuk hari ini, sahabat-sahabat semua, bagi yang mana cepat, 5 terawal, insyaAllah saya akan bagi 5 e-book percuma, boleh scan dekat WhatsApp tu, yang tertera di skrin. Nanti sahabat-sahabat WhatsApp pada saya. InsyaAllah saya akan bagi kepada 5 yang tak awal WhatsApp saya untuk saya bagikan buku motivasi aku sebagai penulis Kis Gayaku ini sebagai percuma untuk hari ini. Okey, sahabat yang saya hormati sekalian, jika ada soalan tulis di ruangan chat dan juga okey, Syaifullah boleh WhatsApp je, WhatsApp cepat. Dan saya minta juga bantuan SMS kalau apa-apa apa SMS tegur saya kalau tak nampak slide dan sebagainya. Ada soalan tulis. Silakan tulis di ruangan chat.
Okey, bila masa menulis? Untuk kita mendapat keberkatan rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala, saya elakkan diri saya menulis waktu pejabat. Waktu pejabat maksud dia waktu saya bekerja. Tapi kalau saya tak bekerja waktu pejabat, insya-Allah saya menulis. Sebab bila tak bekerja kita menulislah. Sebab itu minat saya, minat dalam penulisan ataupun waktu malam. Perlukah menulis banyak? Tak perlu. Mungkin satu helai, satu hari ataupun satu perenggan saja, satu hari. Sikit pun jadilah. Makna ada benda tu. Sebab untuk menghasilkan e-book, kalau belajar dengan SS, tak banyak kan? 35 muka surat je SS kan? Nanti kita pergi. Kita pergi nanti. Ada di luar slide kita nanti, kita akan buat exercise. Dalam kelas ni, kita akan buat sedikit exercise. Sebab kali ni SS bagi saya lebih kurang 1 jam gitu. Nanti SS ingatkan, takut saya terbabas masa. Nanti kita akan buat sikit cara bagaimana nak buat e-book tu, insyaAllah. Dan juga hari Sabtu Ahad tu memang saya menulis lah. Kalau saya tak menulis, kadang-kadang saya menonton TV, saya lihat movie, drama, saya layan drama. Gambar-gambar apa curhatan peniat saya layan. Yang sekarang ini apa dia, madu dendam apa semua saya layan. Dia saya layan, dia imamku, saya layan. Kenapa saya layan? Sebab di situ kita akan dapat ayat-ayat yang dialog yang bagus yang diberikan dalam penceritaan tu yang kita boleh ambil. Tetapi nanti jangan lupa bila kita dah ambil ayat daripada orang lain, kita kena tulis lah. Kita kena ada citation lah. Kita kena tulis daripada sumber yang kita ambil tu. Nanti saya akan tunjuk juga kat mana kita buat nanti rujukannya. Sebab apa? Itu ayat orang. Jadi kita pun nak orang itu dapat pahala. Jadi kita kena mengiktiraflah orang itu. Sebab ilmu ni apabila kita menulis, orang lain menulis, kita ambil, kita sebarkan, sama-sama dapat pahala insya-Allah. Dan apa yang memotivasi saya menulis e-book ni, dia banyak. Perkongsian saya ni ada 20 motivasi dia. Dan saya yakin ni apabila ilmu yang kita kongsi dengan ikhlas ke arah kebaikan, insya-Allah dia mendapat keberkatan kepada pembaca e-book ini. Dan sebagaimana uh, Saidina Ali bin Abi Talib mengatakan bahawa semua orang akan mati kecuali karenanya. Maka itulah sesuatu yang akan membahagiakan dirimu di akhirat kelak. Contohnya, sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian, sekarang ini saya sedang baca satu karya. Saya dah baca dah hari tu, tapi saya ulang baca karya yang ditulis oleh, siapa boleh teka karya terakhir. Karya terakhir ni siapa yang tulis ya? Siapa boleh tulis kat ruangan chat karya terakhir? Prof. Siapa boleh jawab? Siapa? Okey. MKI itu. Prof Kamil. Ya, 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 Hmm. ya. MKI, ya betul. Alhamdulillah, ya betul. Saya baca buku dia balik. Semalam pun saya dah baca sampaikan satu perkara tu, dah sampai dekat umur tu. Dia kata kalau umur 51, 50 lebih ni adalah umur menanti kematian. Manakala umur 60 lebih ni adalah bonus. Kenapa saya baca balik karya dia? Sambil saya baca tu, saya mengingatkan balik bagaimana perjalanan dia daripada travelog, dia pergi umrah, haji dan sebagainya sampai dia punya karya dia tak akhir. Kenapa? Yang inilah kita nak ambil iktibar. Di mana apabila kita tiada nanti di dunia ini, karya kita itu yang akan memberi pahala kepada apa yang orang baca itu. Dia menyentuh perasaan saya. Jadi saya baca, saya ulang baca, saya pinjam di library, saya ulang baca semalam untuk saya dapat sesuatu sebagai suntikan diri saya, ingatan untuk diri saya. Kita kan manusia mudah lupa. Iman kita kadang-kadang macam roller coaster. Tak tahu lah, mungkin saya je. Orang lain mungkin okey. Jadi kadang-kadang kita terlupa. Jadi dengan cara itu, maka ia akan boleh mengingatkan kita dengan bacaan-bacaan buku yang baik itu dan mendapat pahala kepada mereka yang menulisnya, insya-Allah. Sahabat saya yang dihormati, dalam pandangan peribadi saya, mengapa menulis sebagai motivasi? Kalau ada soalan tulis terima kasih yang mana yang menjawab soalan saya Okey. So di sini kalau siapa saya nak tanya soalan, sahabat-sahabat yang ada di ruangan Zoom ini, jika sahabat saya panggil sahabat-sahabat semua sahabat-sahabat, jika sahabat-sahabat telah pun tulis dan terbit e-book. Maksud dia dah ada tulis, dah terbit e-book, tak kira lah mana-mana platform. Sama ada platform di dalam laman web sendiri
ataupun platform di universiti ataupun platform dalam organisasi memang ada lah. Nama tu memang ada ibu. Siapa di sini dah ada satu, maksud dia sudah. Tulis satu sudah. Dua belum, tiga sedang. Saya nak tahu. Maksud dia contoh macam saya lah. Saya dah ada, jadi saya tulis satu sudah. Kalau belum, dua belum. Okey. Kalau tiga sedang. Sedang ni maksud dia tak keluar lagi, tapi sedang. Itu yang SS suruh join ni nak bagi motivasi. Oh, ramai dah satu. Alhamdulillah. Ah, baru tu dia tak terbit lagi tiga. Okey, Alhamdulillah. Satu ramai. Syukur, syukur. Ada lagi, ada lagi. Satu tu maksud dia sudah. Okey, tetapi dah sudah. Lepas tu lama tak buat. Okey, satu buku akademik jadi. Boleh. Tiga. Okey, okey. Satu. Ada yang dua belum? Ada yang sedang. Okey, satu. Alhamdulillah. Ramai, ramai. Bagus. Tiga. Sedang. Satu dan tiga. Oh, okey, Doktor Razia. Okey, ada lagi? Okey. Ada yang dua? Okey, sebab apa saya tanya? Saya perlu tanya. Okey? Okey, tadi e-book e-book. Semua dah Sekarang saya nak tanya buku fizikal pula. Buku fizikal. Buku fizikal ni yang kita cetak. Macam saya maklum pengalaman saya tadi lah. Jadi, siapa yang sudah satu, siapa yang belum dua, siapa yang sedang tiga. Ini untuk buku fizikal pula. Oh, bagus ni. Dah sudah. Kita punya Mas Rohaizah yang tulis kat sini lah. Muni, okey. Belum, okey. Ada bab dalam buku dah modul je. Boleh, boleh. Tu kira ada lah tu. Ada, okey. Alhamdulillah. Okey. TS Dr. Madiati. Alhamdulillah. Okey. Sudah. Dua belum. Ada modul kira boleh. Itu dah. Belum. Sebab kalau pesyarah kebanyakan memang ada lah modul ataupun kertas proceeding. Ada tulis kan. Ada presentation. Belum. Okey. Satu, dua, tiga. No, no kalimah harum. Oh, suka saya. Satu, dua dan tiga. Okey, tak apa. InsyaAllah. InsyaAllah. Tinggi nak ada buku fizikal juga? Ya, tak apa. Boleh, boleh. Boleh. Alhamdulillah. Okey, buat e-book pun nanti boleh jadi buku fizikal juga. Boleh. E-buku jadikan buku fizikal pun boleh. Tapi nombor dia akan berubah lah. Daripada e-ISBN akan jadi ISBN. Boleh. Okey, nanti itu pun saya akan terangkan nanti. Sebab itu sifu kita SS dia boleh bantu. Okey, Trini nak ada buku fizikal. Okey. Alhamdulillah semua sahabat-sahabat. Okey. Mengapa menulis? Ini pandangan peribadi Maksud dia di sini boleh jadi ada yang tepat dengan sahabat semua, mungkin ada yang tidak, mungkin ada yang kena. Tetapi ini pandangan peribadi saya. Pertama, menulis sebagai healing. Ya Allah, ini memang powerful. Memang healing betul. Sebab saya kaunselor, menulislah sebagai salah satu healing yang baik untuk diri kita. Kalau kita nak tulis, nak melepaskan perasaan geram ni, sudah pastilah kalau saya bekerja, tahulah geram kat siapa kan. Saya tak nak sebut lah. Dan saya ada satu buku khusus untuk tulis benda tu. Buku ni je. Saya guna buku latihan ni je. Okay. Buku latihan ni, saya luahkan dalam tu. Tetapi saya tak akan tulis di Facebook ataupun di status dan bagian tak mau. Tak mau. Saya takut nanti orang boleh baca, meneka dalam kesamaran. Dia saya tulis kat situ sebagai satu jurnal saya healing. Tetapi saya ambil penulisan itu jadikan dia positif. Maksud dia, apabila kita menghadapi perkara itu, bagaimana kita nak jadikan dia positif? Maka saya lahirlah satu buku dikenali sebagai Tip Pick Up Boss. Boss or Boss. Nanti saya tunjuk buku tu. So, buku itu mengandungi perkara-perkara positif. Tapi saya tak akan tulis benda negatif. Kita switch balik jadi positif. Itulah dia dedikan healing. Terapi melalui penulisan. Bila kita menulis itu, kita mengeluarkan kata-kata yang baik dan kita mengambil kata-kata yang baik. InsyaAllah dia menjadi terapi kepada diri kita secara spiritual ataupun secara makanan rohani kepada kita. Sebab untuk hidup kita ini menjadi seorang yang amat bagus dalam kehidupan kita, kita kena ada 10 quotient, 10 keseimbangan. 10 selalu kita dengar selalu kita dengar berapa? IQ, EQ, SQ ataupun 2 SQ iaitu emotional quotient, intelligent quotient,
spiritual quotient dan juga social quotient ataupun spiritual quotient kadang-kadang orang panggil religious, iaitu keseimbangan, dan satu lagi spiritual. Sebenarnya dalam kehidupan kita, kita perlukan 10 keseimbangan, iaitu 10, 10 Q kita perlukan. Itu nanti saya akan kongsi kemudian. Maknanya nanti dalam buku saya akan tulis apa dah 10 keseimbangan tu. InsyaAllah kalau kita berjaya ada 10 keseimbangan dalam kehidupan kita tu, dia memang merupakan terapi yang hebat. Dan antara 10 Q tu boleh dapat melalui terapi, melalui penulisan. Yang itu. Kemudian berkongsi ilmu. Ya, betul. Saifullah Oh, suka saya. Betul. Antara dia adversity. Betul. Betul. Tepat sekali anda. Ni 10 keseimbangan. Ya. Murni. Ya, betul. 10. Keseimbangan tu. Kan kosher. Okay. Berkongsi ilmu dalam kehidupan. Ilmu kita dalam kehidupan ni banyak sangat. Tak semestinya kena ada gelaran DR. Tidak. Tidak. Maksud dia aku kena ada gelaran doktor di depan dia ataupun apa-apa gelaran baru aku boleh menulis. Tidak. Tidak sahabat. Tidak. Tidak. Bukan. Maksud dia di sini, walaupun kita seorang tak ada apa, tetapi kita buat kerja itu. Contoh, kalaulah suruh saya cuci pejabat, kemahiran itu saya tak pandai. Saya kalau buat boleh, tapi mungkin ambil masa lambat. Sebab dibandingkan seorang cleaner, pencuci pejabat yang buat kerja berkilat-kilat cuci, kalau suruh saya, dia mungkin boleh siap 1 jam. Tapi saya mungkin boleh siap 5 jam apa lama. Sebab saya tak buat kerja tu. Itu bukan kemahiran saya. Tetapi dia boleh kongsi ilmu itu melalui penulisan. Bagaimana teknik untuk menyilatkan kerusi. Bagaimana teknik untuk cuci abuk dengan cepat. Dia boleh menulis benda tu. Sebab itu kemahiran dia. Maksud dia tidak perlu ada title di depan tu. Tidak. Tetapi sekiranya ada, Allah bagi kita, Allah pilih kita. Allah pilih kita ada title tertentu, maka itu adalah bonus. Itu adalah bonus. Maka kita guna sebaiknya. Itu bonus. Dan juga berkongsi pengalaman. Masya Allah, pengalaman kita banyak. Kadang ada orang dia pergi luar negara, dia pergi mana, dia buat travelog, dia cerita, berguna. Sebab kadang-kadang ada orang pertama kali dia nak pergi tempat tu, dia tak tahu apa persiapan nak buat. Barang apa nak beli. Tulislah buku tu. Tulis e-book tu. Jadi apa nak tulis, nanti kita buat apa nama cara dia. Sebab orang akan buka, tak semestinya ramai. Walaupun seorang baca, tetapi insyaAllah ilmu itu dapat kebaikannya. Saya nak pergi luar negara, tapi saya tak tahu apa persiapan baju nak beli, nak pakai macam mana, apa lagi benda nak siap, ubat apa. Jadi bila ada orang ada pengalaman dia tulis, kita boleh jadi rujukan. Masak, tak lama lagi nak raya. Macam mana nak buat rendang yang sedap? Ada resepi dia, jadi kita kongsi. Boleh. Banyak sangat kepakaran. Macam-macam kepakaran yang ada. Dalam hidup kita ni banyak kepakaran yang ada. Contoh, mak masak ni sedap lah mak. Kalau mak jual lah contoh. Maka kita kongsi kepakaran kita. Ada sahabat saya, nanti SS pun boleh tunjuk. Di dalam laman web ataupun MSGA ni banyak sahabat-sahabat kita kongsi tentang masakan. Kongsi tentang nak buat kek. Sahabat kita ada seorang ini telah menjadi, dia sahabat saya juga, telah menjadi seorang pembuat kek. Bagi saya kek lapis yang hebat lah. Memang sedap lah kek lapis dia. Disebabkan ilmu kek lapis dia yang hebat ini, maka dia tulis buku. Dia tulis e-book. Dia kongsi pengalaman dia macam mana nak buat kek lapis melalui e-book. Ya Allah, Masya Allah. Resepi. Ada sahabat kita berjaya slim, kurus. Dia berjaya turunkan berat badan dia dengan kaedah dia. Maka dia kongsi tips untuk kurus. Contoh. Masya Allah. Banyak ilmu. Banyak sangat. Yang penting kita nak niat berkongsi. Dan mesti ada minat menulis. Ya. Contoh Cikgu Saadiah ni sama ada murni aku apa ni sukarelawan. Pasti. Boleh. 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 InsyaAllah. Tak apa. InsyaAllah. Okey. Kalau ada soalan boleh. Kalau siapa tak nak chat, tiba-tiba nak bertanya soalan pun boleh. Saya ajukan boleh onkan mic, tanya soalan. Meningkatkan ilmu pengetahuan, kemahiran dan
perkara dalam bidang yang tulis. Apa saja, apabila kita tulis, kita akan buat research, kita akan baca, kita akan tanya orang. Saya ingat masa saya kecil dahulu, mak saya, arwah mak, bercita-cita, am, ar- mak saya ni ibu tunggal. Membesarkan anak 3 orang, tapi dia nak anak dia semua berjaya masuk U. Jadi, bagaimana ibu saya dapatkan tips nak besarkan kami 3 orang, seorang diri, dia bertanya kepada orang seorang ibu tu, dia ada 8 orang anak, anak dia berjaya masuk U. Ibu saya cerita kat saya bagaimana dia dapat tips tu. Nampak? Tetapi pada ketika itu ibu saya tak tulis. Tetapi dia bagi kat saya. Adakah ini tak bagus? Inilah benda yang bagus. Perkongsian melalui pengalaman diturunkan kepada ibu saya bagaimana seorang ibu tunggal nak besarkan anak seorang diri untuk berjaya. Sebab itu saya belajar. Saya belajar sehingga saya berjaya dapat gelaran tu, sebenarnya cita-cita ibu saya. Jadi pahit perjuangan saya tu saya teruskan untuk dapatkan juga walaupun ibu saya dah tak ada. Maksud dia ketika saya combo tu pula dalam convocation tu, uh, ditayangkan pula tentang lagu ibu dan sebagainya. Masya Allah. Sedih saya mengalir air mata sebab masa saya combo dah dapat title tapi ibu tak ada. So benda-benda ini, bagaimana ibu saya berjaya membesarkan kami seorang diri hingga berjaya 3 orang, hanya bertanya kepada orang lain untuk dapatkan tips. Jadi cuba bayangkan kalau sekarang kita dah ada platform e-book ni, kita tulis lah kan. Oh, itu contoh. Eh? Dan sudah pasti ada pendapatan pasif. Ada. Walaupun kadang ini bukan matlamat utama untuk kita nak dapat pendapatan pasif ni. Tapi bohonglah kalau tak seronok. Saya sebagai manusia tengok ada orang beli buku saya. Seronok. Sebab ini jadi duit, pendapatan pasif. Terpulanglah pada kita nak guna pendapatan itu untuk apa. Kadang-kadang kita dah niat dah. Segala pendapatan e-book yang kita tulis ini, kita nak sedekahkan kepada sahabat kita di Gaza, contoh. Kita dah niat dalam diri kita. Orang tak tahu. Tapi kita niat dah. Kita tengok, berapa pendapatan e-book kita? Jadi itulah kita nak sedekahkan kat sana. Mana kita tahu. Wallahualam, masing-masing punya nawak itu. Jadi inilah pendapatan pasif yang kita dapat. Ada. Sahabat saya ada. Tapi saya tak sebanyak lah macam di SS kan. Okey, nanti itu dapat betul SS itu pada dapat betul SS ni. Kena pegang SS ni, dapat banyak betul dia. Perancangan masa depan sebelum persaraan. Selepas bersara, saya nak bersara dengan aktif ataupun dikenali sebagai bersara bergaya. Bersara bergaya, bersara berjaya. Bersara bergaya ini bukan maksud dia bersara bergaya ni kita banyak duit. Tak semestinya macam tu. Bersara bergaya ni maksud dia kita menggunakan ilmu kodrat kita tu apa benda. Kalau saya ada ilmu boleh menulis, maka saya akan menulis. Kalau saya ada tenaga kodrat saya, untuk saya buat kerja sukarelawan, saya buat. Sahabat saya yang saya hormati sekalian, ada satu ketika saya balik daripada raya, daripada Pahang, saya singgah di masjid satu di Gombak. Ni cerita benar Bila saya berjumpa dekat Gombak tu, saya terjumpa dengan seorang sahabat saya telah bersara. Dia bersara pada bersara wajib usia 60. Saya semayang asar di situ, saya terkejut nampak dia tengah susun telekong sebagainya. Saya tanya dia. Dia kata, selepas dia bersara, dia telah pergi banyak masjid di Selangor. Dia pergilah, dia sekitar Selangor sebab dia duduk Selangor, dia membuat kerja-kerja sukarelawan untuk masjid. Masya Allah, subhanallah, hebatnya. Dia pergi untuk telekong, apa semua saya tengok, sejadah dan sebagainya. Ya Allah, subhanallah. Sebab dia kata dia niat semua masjid. Dia akan pergi dan pada ketika itu Allah takdirkan saya berjumpa dia di masjid dekat Gombak tu. Ini cerita benar. Pada ketika itu, ya Allah, maksud dia di sini, kalaulah kita tak ada apa pun nak kongsi, tetapi kita ada kudrat dan tenaga, apa saja kita boleh kongsi ke arah kebaikan. Jadi, benda ini benda yang baik. So, perkara yang kita dapat ni kita berkongsi. Sebab itu saya selalu sebut,
bersara bergaya, bersara berjaya. Ya, Dr. Hairunisa. Berjaya ni maksud dia berjaya dunia dan akhirat. Bersara berjaya, berjaya ni kalau orang suruh saya elaborate, dunia dan juga akhirat. Yang akhirat itu yang kita nak dapat. Menyediakan peluang pekerjaan untuk anak istimewa saya. Saya tak tahu apa yang anak istimewa saya yang akan dapat, tetapi sekurang-kurangnya ada satu platform e-book yang anak saya insya-Allah boleh menggunakan dia nanti, ada hasil pendapatan dan sebagainya. Itu kononnya lah perancangan saya. Di samping dia, sebab bila mempunyai anak istimewa ini yang tak ada pekerjaan dan sebagainya, kita sebagai seorang ibu dan bapa ini kena fikirkan sesuatu. Apa boleh buat? Sudah pasti mungkin anak saya tak boleh menulis. Tetapi apa yang kita tulis tu kita boleh bantu. Okay? Mempunyai niat apabila selesai pengajian Dr. Falsafah, ini antara niat saya akan mula menulis dengan aktifnya, berkongsi ilmu secara sukarela, secara berbayar, secara apa, ikutlah yang Allah takdirkan kepada saya, itu daripada Allah SWT. Dan ketika saya niat begitu, Allah temukan saya dengan tim MSGA, Master Shiro Global ni, Master Shiro Dr. Adam ni, MSGA, SS yang ada dalam tu tim, mereka memang amat membantu. Sepanjang saya berada bersama mereka ni, saya dapati mereka memang mengaplikasi win-win situation. Win-win situation ni maksudnya kita pun dapat kebaikan, mereka pun dapat kebaikan. Ini baguslah. Ini satu perjuangan yang bagus. So, saya berada dalam mereka ini dah lama, banyak ilmu yang saya dapat dalam bidang penulisan. Allah izinkan. Sebagaimana ada yang mengatakan bahawa apabila kita berniat untuk membuat perkara yang baik, insya-Allah kita akan berjumpa orang yang baik. InsyaAllah. Allah akan temukan kita. Dan lain-lain lagi tu banyak. Ada 20. Bolehlah merujuk dalam buku saya, iaitu motivasi aku sebagai penulis nanti. Banyak dalam buku tu sebab ada 20 kan. Jadi dalam tu. Okay. Peringkat penulisan. Ini adalah yang mudah sekali saya kongsi ilmu. Berdasarkan pengalaman saya. Ada 4 peringkat saja. Ramai orang banyak teknik dia. Ini teknik saya. Yang pertama, pra penulisan. Yang seterusnya iaitu apabila kita pra penulisan tu, kemudian kita menulis, lepas tu draft penulisan dan juga penulisan akhir. Okey, bagaimana cara dia? Okey, saya onkan video ni, cuba tengok, dengar. Dengar suara tak video ni? Cuba play kak? Play. Tak. Dengar tak? Tak. Kena share sound. Kena share sound sekejap ya. Cuba nanti mungkin boleh stop balik slide ni, and then masa nak share tu kena klik share sound on dia. Okey. Sekejap saya stop Alhamdulillah ramai kita pagi ni. Kita juga ada Alhamdulillah. daripada Indonesia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sahabat Indonesia. Putri Prita, ramai nama-nama, Masya Allah. Okey, Alhamdulillah. Dekat Indo ni banyak bahasa-bahasa yang sebenarnya bahasa dia ada bahasa yang indah yang saya suka. Sahabat sana macam saya sebut tadi, banyak saya suka. Saya memang catatkan. Okey, saya dah share sound. Dengar Salam sejahtera. Dengar. Okey. Yang ini adalah kita menggunakan teknologi AI bila kita tulis. So bagaimana nak lahirkan? Yang ini insya-Allah ada kelas. Master MSGA pun ada buat kelas dia. So bagaimana nanti bila kita dah tulis, kita gunakan teknologi AI untuk kita pasarkan buku kita. Ini advance. So saya kata kenapa? Saya tunjuk dulu. Sebab dia ada dalam tips yang akan saya tunjukkan nanti. Ada next slide lagi. Okey, dengar dulu Salam sejahtera. Hai, saya Dr. SMS. Nak menulis dengan lebih mudah dan jelas? Gunakan teknik KISS, Keep Short and Simple. Langkah 1, pra penulisan. Rancang idea utama, buat rangka kasar dan fahami tujuan penulisan anda. Langkah 2, penulisan. Tulis tanpa henti. Jangan terlalu risaukan kesilapan, fokus pada isi dan aliran cerita. Langkah 3, draft penulisan. Baca semula, betulkan ayat dan pastikan mesej jelas dan padat. Langkah 4, penulisan akhir. Sunting dengan teliti, buang ayat yang tidak perlu, dan hasilkan tulisan yang kemas dan berkesan.
Gunakan teknik KISS untuk tulisan yang lebih mantap. Video ini dibawakan oleh Dr. SMS. Cuba sekarang dan kongsi pengalaman anda di komen. Layari laman web dan beli e-book motivasi aku sebagai penulis KIS Gayaku di laman web exalfeliz.com. Okey. Salam sejahtera. Hai, saya Okey, yang itu adalah teknik yang saya buat itu adalah melalui teknologi AI. Yang itu kemahiran yang perlu dipelajari. Tak apa, kita selesaikan yang ini dulu. Yang itu nanti kemudian. Okey, peringkat penulisan ini saya nak buat mudah. Okey, sekarang pastikan sahabat-sahabat saya Malaysia, Indonesia dan di mana saja berada ada pen dan juga kertas. Ada tak? Ambil masa, ambil pen dan kertas. Ya. Okey, sebab kita sama-sama. Pen dan kertas, kertas kosong. Kertas kosong dan juga pen. Okey. Yang pertama, bila kita nak tulis ni, kita gunakan kaedah mind mapping. Mind mapping ni, mind map ni memang membantu. Mula-mula kita nak buat. Ini yang saya kongsi dalam buku saya. Ini pengalaman saya. Dia senang. Ramai orang dia ada cara dia. Tapi tak apa, kita buat mind map. Dalam buku, kalau SS ajar dan sebagainya yang dikehendaki oleh Perpustakaan Negara, kalau kita nak apply EISBN, dia sekadar 35 muka surat. Tetapi dia berbeza. Buku kanak-kanak dia ada juga. Dia ada peraturan dia, EISBN. Tapi buat masa ini 35 muka surat saja. Tapi kadang-kadang bila kita menulis, dia akan lebih pada 35 muka surat. Jadi bagaimana nak dapat 35 muka surat itu? Muka surat yang depan-depan sekali dah ada cover maklumat buku dan penulis. Kita kena ada dalam tu, kalau macam SS dah ajar, kita kena ada penafian, kita kena ada isi kandungan, kita kena ada prakata, kita kena ada biodata. Yang itu peringkat awal. Mungkin kita letak kata-kata hikmah dan sebagainya dekat awal buku kita. Itu saja dah mencecah 5 muka surat. Lebih kurang paling sikit pun dah 5. So bermakna kita ada baki lagi berapa muka surat? Kita ada baki lagi 30 muka surat. Ini kalau kita ambil betul-betul 35. Kita ada 30 muka surat. Okey. Dalam 30 muka surat itu, kita pecahkan dia kepada pengenalan, isi, penutup dan juga rujukan. Rujukan dan maklumat koleksi e-book dan lain-lain ni. Maklumat koleksi e-book ni contoh kita ada laman web e-book ataupun apa-apa saja buku yang kita pernah tulis ataupun kita nak iklankan buku sahabat-sahabat kita. Kita belum ada buku tetapi kita nak bantu sahabat kita, kita iklankan buku sahabat kita, kita masuk dalam halaman kita tu pun boleh. Okey? Sebab apa insya-Allah kita bantu sahabat akan datang insya-Allah ada rezeki sahabat bantu kita. Okay. Tapi tak apa, tak ada dah niat macam tu. Itu semua datang pada Allah. Rujukan dan maklumat koleksi e-book ni, silap-silap saya, kita dah boleh dapat 3 muka surat, 4, kadang-kadang 5 pun dah boleh dapat. Okay. Mungkin rujukan tu 1 muka surat, maklumat koleksi e-book ni mungkin dalam 2 kan macam tu dah 3. So bermakna tadi, ada tadi berapa lagi? 30, dah tolak 3, kita ada lagi 27 muka surat. Betul? Okay. Dalam 27 muka surat, apa kita nak tulis? Kita mesti ada pengenalan. Pengenalan berapa muka surat? Pengenalan sedikit kita nak tulis, mungkin 2 muka surat atau 1 muka surat. Isi, apa isi kita nak buat? Contoh di dalam saya buat ni, apa isi saya nak tulis? Saya nak tulis tentang tip pick up boss. Tadi kan saya cakap tadi, saya ada 1 buku, saya luahkan perasaan saya, tapi saya jadikan perkara itu positif. Dan dalam saya jadikan positif itu, saya nak jadikan 14 tips. Sahabat saya yang dihormati Allah Subhanahu Wa Taala dan semua yang ada dalam platform Zoom ni, kalau 14 tips saya nak kongsi kali 2 dah 28. Betul tak? Jadi kalau dah 28, tadi kita ada baki berapa tadi? 30 lebih kurang lah kan tadi kan? 27 ke berapa tadi? Tengok. Dah siap dah 1 e-book kita. Dalam 35 muka surat. Itu sahaja. Dan mana-mana e-book, bila kita tulis, pastikan ada wow factor. Wow factor ni maksud saya adalah bonus untuk pembaca. Yang kita bagi suntikan, motivasi, apa-apa sahaja dalam tu. Ataupun kalau kita tak ada benda tu, kita ambil kata-kata daripada orang lain ataupun kita ambil contoh. Katakan, saya nampak nama Puteri ni tertera dekat saya punya Zoom. Nama Puteri saya petik Puteri Caprita. Okay, start nama. Mesti daripada Indah ni. Ya, betul?
Okey. Katakan Putri Putri nak tulis buku tentang e-book apa-apa tapi Putri nak ada wow factor, Putri masukkan kata-kata apa pun penasihatan ataupun review daripada SS. Sebab SS adalah sifu Putri, jadi ambil daripada SS. SS ni banyak idea, SS tulis 2 muka surat contoh. Jadi Putri dah okey dah 2 muka surat sebab perkara ini perkara yang bagus. Nampak idea dia Jadi, Alhamdulillah, maka e-book kita pun kita tulis dan kita akan dapat dah benda-benda ni. Baru kita buat apa tadi? Peringkat pra penulisan. Ini dipanggil peringkat pra penulisan. Jadi, apa berlaku sekarang? Okey, ada kertas tadi kan? Sekarang ini, bila dah ada kertas, saya nak semua tajuk dia kat sini. Kalau tengok tertera ni, saya nak senyum. Semua orang buat tentang senyum. Saya dah buat gambar ni, tajuk dia senyum. Okay. Letak dekat tengah dalam peta minda tu senyum. Apakah perkara yang kita nak masuk tentang senyum ni? Kita nak tulis isi dia. Okay. Cuba buat masing-masing. Nanti kita lihat. Saya bagi dalam, ada masa lagi SS Saya bagi masa dalam 3 minit boleh? Tentang senyum saja. Nanti ada volunteer yang akan share. Kita tengok macam mana dia buat. Okay, tajuk dia berkaitan dengan senyum. Tajuk pilih sendiri. Okay. Kemudian isi. Buat secara peta minda. Mind mapping tadi. Ada WhatsApp banyak masuk. Nanti saya akan lihat selepas kelas ya. So, kalau siapa yang siap, dia nak share ya. Okay, tajuk, isi, okay. Kalau siapa dah siap nak share, saya stop, share. Yang lain boleh share tak pada skrin? Okay. Oh, Master Shiro. Alhamdulillah, Master Shiro pun ada. Terima kasih, Master Shiro. Putri adalah awak message. Okay, alright. Okay, saya baru baca. Okay, wow factor. Okay, alright. Okay. Okay, siapa yang dah siap nak share? Cara share dia boleh, kalau dia tulis, dia boleh dekat WhatsApp boleh. Dia boleh WhatsApp kan, dia boleh share. Ataupun ada grup ke yang boleh share, kita tengok. Macam mana cara yang tadi saya nak senyum je. Kita ambil 1-2 orang. Okay, siapa dah siap, volunteer nak share? Tak perlu cantik biasa saja. Sebab kita tujuan kita untuk pembelajaran. Okay. Okay. Ada siapa yang nak share? Volunteer? Ataupun saya perlu panggil? Okay. Tajuk, okay boleh. Putri. Putri nak share? Putri, tajuk menarik. Okay. Saifullah 25 signal. Boleh. Okay, alright. Okay. Putri nak, boleh share Putri? Boleh, boleh. Boleh. Okay, Putri.
Putri share. Oke, dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri dari Indonesia, dokter. Ya. Sebelumnya, takjubnya mungkin ada beberapa judul tajuk. Pertama, mungkin judulnya Senyum yang Hilang. Hmm. Isinya bisa tentang pengalaman hidup, mungkin dari kisah rumah tangga, atau Hmm. mungkin bisa juga tentang kehilangan sosok seorang ayah, kalau Hmm. isinya. Dan Oke. dan itu diisi juga nanti akan dimasukkan sebuah poin ketika kita Oke. senyum, kita akan memberikan energi positif kepada orang sekitar seperti itu. Betul. 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 Betul setuju. Okey, boleh. Okey, saya setuju Putri. Jadi bila topik kita tadi, okey saya share slide kita Okey, kejap saya share slide saya semula. Okey. Dapat lihat mungkin kita tak dapat nak lihat semua, tetapi betul cakap Putri, saya suka sama ada tajuk tadi senyum yang hilang, ataupun kalau mudahnya kita ambil yang mudah, senyum itu satu sedekah contoh so jadi kita dah ada nak Putri tadi dah ada dah. Putri kata Putri akan masuk tentang senyum yang hilang itu disebabkan oleh peristiwa tertentu, so Putri ceritakan perkara itu. Kemudian Putri akan masukkan sajak-sajak ataupun puisi menceritakan perkara itu. So benda itu, iaitu idea itu dah ada. Iaitu cara. Jadi bagaimana kita nak keluarkan idea itu, bagi saya cara yang mudah sekali kita mulakan dengan peta minda tu. Jadi kita dah nampak. Kemudian kita kembangkan. Okey, untuk peta minda ini dia ada, kalau saya ajar peta minda bila saya bagi teknik peta minda, dia ada banyak level. Peta minda ini ada banyak level. Level yang saya tunjuk dalam ni, level yang saya tunjuk di skrin ini adalah berapa level agaknya. Siapa boleh tulis dekat ruangan chat? Saya tengok dekat chat siapa yang tepat jawapan. Yang saya tunjuk kat skrin ni berapa level? Satu level, dua level, tiga level, empat level. Yang saya tunjuk dekat skrin. Berapa level peta minda? Betul. Betul, Mas. Mas Rohaiza, betul. Tiga level. Tiga level ni maksud dia, kita ada yang tengah, tajuk dia. Kemudian kita ada 14 tip. Kemudian kita kembangkan lagi 14 tip tu kepada apa tip dia. Itu dipanggil tiga level. Tetapi kalau kita nak kembangkan lagi isi dia, daripada tip dua yang saya buat ni, dia ada tip satu, tip dua. Contoh 14 tip tu, dia ada tip satu, tip dua. Di tip satu tu ada lagi satu level ke atas. Maka itu dipanggil 4 level. Jadi kadang-kadang e-book kita, level ini terpulang kepada berapa muka surat yang kita nak dalam e-book. Sebab e-book ni kadang-kadang dia tak boleh panjang sangat. Jadi biasanya dah cukup dah sampai 3 level saja. 3 level pun sebenarnya dah memadai untuk satu e-book antara 35 hingga 50 muka surat. Tetapi kalau kita ada lagi nak tulis dalam tu, yang lebih padat dan sebagainya, mungkin boleh, tak ada masalah. Tetap cara mana kita susun perkara itu. Okey, bagus. Jadi faham bagaimana? Macam Putri tadi, Putri tulis, bila Putri sebut kat saya tadi, dia maklumkan bahawa senyuman yang hilang, tu tajuk dia. Kemudian, apa dia senyuman hilang? Akibat kematian orang yang, contoh kehilangan orang yang dicintai. Okey, itu satu. So dia tulis benda tu. Bermakna dia pergi satu level. Kemudian dalam satu level kehilangan orang dicintai itu dia nak masuk isi dan dia nak masuk puisi-puisi dan sajak. Mungkin itu akan jadi 3 level. So itu pun sebenarnya dah cukup untuk satu ibu. Jadi mudah kan? Kalau cara saya cerita ni kan mudah kan? Okey. Senyumanmu bermakna. Ya, boleh. Senyumanmu bermakna. Senyum saja. Senyum itu satu sedekah. Contoh, senyum Senyum adalah bagus. Senyum adalah memberi pahala. Kenapa senyum itu satu sedekah? Senyum itu awet muda. Senyum apa-apa itu pun dah merupakan satu isi. Itu tentang senyum sahaja. Okey, sahabat itu sikit mukadimah sikit. Kemudian kita pergi yang seterusnya. Okey, ini peringkat penulisan. Okey, kemahiran perlu ada. Okey. Bila kita nak menulis, kemahiran yang perlu ada sebagai penulis iaitu ini memang kena ada. Yang ini saya kena tekankan. Pengetahuan bahasa. Semua ada pengetahuan bahasa ni. Siapa yang tak ada? Ini lulus. Semua orang lulus. Okey.
Maksud dia kita ada bahasa Melayu, kita ada bahasa Indonesia, bahasa Inggeris, bahasa kita ada. Kita boleh. Kita ada pengetahuan bahasa. Namun pengetahuan bahasa itu kita kena belajar juga untuk kita tajamkan dia ataupun mahirkan dia dengan lebih bagus lagi. Contoh, bila kita menulis itu kita tengok jenis buku kita. Sama ada buku kita itu bentuk dalam bentuk ilmiah, akademik ataupun bentuk fiksyen, bentuk apa, bagaimana bahasa yang kita nak gunakan. Bentuk dialog, bentuk apa contoh Kalau dalam bentuk penulisan yang akademik, yang biasa yang kita nak cakap, bila kita kata baru, kita tak boleh sebut baru, kita kena sebut baharu. Jadi kita kena tulis perkataan baharu. Itu pengetahuan bahasa. Tapi bila kita kata kenal larah, pasti larah bahasa, ya betul. Okay? Tetapi kalau kita cakap secara dialog, baru aku tahulah bahawa macam ni cara dia. Itu dialog. So bermakna pengetahuan bahasa itu kita tengok apa jenis apa topik kita ini kena belajar. Itu yang apa MSGA ada banyak buat kelas tu. Pergi dengan Dewan Bahasa Pustaka lah, apalah. Itulah maksud dia. Ini kena. Itu yang banyak program-program yang MSGA buat dan juga SS pun ada buat untuk kita nilakan lagi kemahiran itu. Kebolehan atau keupayaan. Mestilah kita ada kebolehan atau keupayaan. Apakah kebolehan atau keupayaan yang ada? Kebolehan untuk menulis, mengeluarkan idea, sehat, itu boleh. Ataupun kalau kita tidak boleh menulis untuk kita menaik, tetapi kita ada idea pengalaman, kita boleh merakamkan dan boleh ada orang lain membantu kita untuk menulis. Maksud dia, menggunakan pengalaman kita, tetapi yang menulis tu ada pihak yang lain yang membantu kita dalam menulis. Maksud kita ada idea, ada benda tu, tapi kita tak ada kebolehan atau keupayaan. Itu yang kedua tadi, ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini apa yang kita nak sampaikan. Ini semua kena belajar. Sebab itu kita kena ikuti kelas. Kita kena ambil sijil. Ada kelas-kelas e-buku, sijil. Semua kita tak lari pada ni. Sebab itu kita masuk kelas certified ni, ada kelas kemahiran pengetahuan nak tulis, ada kemahiran kelas Canva, ada kelas kemahiran jadikan nota kepada buku e-buku, words jadi buku, PowerPoint jadi e-buku, macam-macam ada kelas. Ini yang kena hadir. Ataupun kelas teknikal dan sebagainya. Ini kena. Itu baru kita sebagai penulis. Jadi kita jangan berada dalam keadaan zon selesa. Ilmu itu kena sentiasa ditambah baik dengan membaca buku dan sebagainya. Kemudian kena ada strategi. Pada ketika bila kita nak menulis, kat mana kita nak pamerkan buku-buku, e-buku kita dah tulis tu? Ada platform tak? Platform mana kita nak masukkan? Dekat mana kita nak tahu, orang nak tahu bahawa kita ini menulis? Dan macam-macam lagi lah. Yang ini saya tak nak ulas lebih lanjut sebab saya yakin nanti SS akan ulas benda ni panjang lebar nanti dalam kelas SS ataupun kelas anjuran MSGA nanti. Contoh macam pihak MSGA akan buat kelas AI lah, cara latihan, banyak lagi. Jadi perkara ini kena ikuti, kena tambah, jangan berada dalam keadaan zon selesa. Okey, Putri, soalan Putri, Doktor Safiz tanya, jika kehabisan idea, bagaimana cara munculkan kembali idea agar tidak berhenti ketika sedang menulis? Kerana sering ketika menulis, tiba-tiba otak seperti kehabisan kata-kata yang kan. Rehat dulu, Putri. You rest dulu, rehat dulu. Sebab pada ketika itu, psikologi kita jangan paksa. Rehat dulu, rehat. Okey, apa Putri nak buat? Mungkin Putri boleh ambil masa untuk healing diri, sama ada melayani sinetron yang bagus-bagus, baca buku. Okay. Sebagai penulis, jangan lupa kita kena baca buku. Sebab itu, saya sendiri setiap bulan saya akan pastikan saya akan baca 4 buku. Buku fizikal, bukan e-book. E-book memang banyak lah. Buku fizikal, sebab buku fizikal tebal, 4 buku saya pinjam library, 1 minggu 1 buku untuk mendapat idea bagaimana menulis. Okay, kena susun idea. Kadang-kadang kita boleh berbual dengan sahabat kita dan dapat idea. Saya kalau berbual dengan sahabat, kadang-kadang saya kata, Cuk, boleh dah nak ambil ayat ni? Bagus lah, saya nak tulis. Boleh, izin dia pun bagi. Sebab kadang-kadang ada kata-kata yang mereka cakap tu yang bagus. Putri, boleh. Tak apa, rehat dulu, jangan paksa pemikiran.
Biar kita tulis dengan keadaan tenang, ambil masa rehat, kemudian sambung balik penulisan. Tetapi kena ada minat dan daya juang yang tinggi untuk menulis. Okey? Bagus soalan Puteri, eh? Okey, seterusnya. Okey. Maksud saya menulis secara kis gayaku itu sebenarnya yang saya sebut dalam video tadi, keep it short and simple. Tetapi tak bolehlah simple sebarangan. Dia ada cara dia. Maksud dia, saya kat sini tepat, betul dan diterangkan dengan jelas. Jangan bagi perkara-perkara yang tidak tepat, jangan. Okey? Ringkas, tetapi padat. Ringkas dan padat. Maksud dia perkara itu ringkas tetapi disampaikan secara maklumat yang padat. Yang ini yang saya kata kena ada kemahiran. Tepat terus terang, tepat, benar dan sahih. Okay, banyak kali saya sebut tepat, tepat, tepat kerana kita perlu sampaikan ilmu yang tepat. Sebab tu dalam penafian tu kita ada tulis. Apa yang kita tulis ni berdasarkan kepada dalam penafian tu ayat dia ada. Apa yang kita tulis ni berdasarkan kepada kepakaran kita, pengalaman kita dan juga berdasarkan kepada pengetahuan kita. Sebab apa? Kalau orang tanya kita ini, oh itu di luar pengetahuan saya, tetapi alhamdulillah syukur terima kasih kerana maklumkan saya. Tak ada masalah. Sebab bukan semua orang pengetahuannya sama dengan semua orang, tidak. Ingat tingkat Johari window. Johari window dia ada 4 kuadran tu. Saya tahu, orang lain pun tahu. Saya tahu, orang lain tak tahu. Okey. Orang lain tahu, saya tak tahu. Itu yang orang sampai kat kita tu. Makna di luar pengetahuan kita. Yang akhir, saya tak tahu, orang lain tak tahu. Apa benda dia? Saya tak tahu, orang lain tak tahu tu apa benda dia. Boleh tak sahabat tulis? Janganlah tanya saya perkara ni. Saya surrender. Saya memang tak tahu. Sebab semua orang tak tahu benda ni. Ini dia panggil Johari Window. Okey, siapa boleh tulis dekat ruangan chat? Nak tengok? Ya, betul. Suka saya. Siska Dewiani, ya betul. Kematian. Ajal. Maut. Mana kita tahu? Itu dipanggil Johari Window yang keempat kuadran tu. Jadi, tulis. Okey. Persoalan sini, saya lupa nak share. Okey, ini ada kongsi ibu saya. Okey. Bila kita menulis, siapa nak proofread? Siapa nak tolong baca kat kita? Proofread. Perlu. Supaya ada second opinion. Boleh diri sendiri, tak ada masalah. Kita tak ada siapa. Tetapi pengalaman saya sendiri, saya suruh suami saya baca, saya suruh anak saya baca. Kenapa? Saya suruh anak saya baca sebab saya nak semua e-book saya yang saya tulis, orang yang pertama kali baca adalah suami dan anak. Sebelum saya publish. Sebab saya tak nak saya keluar, anak dan suami saya tak baca. Sebab saya yakin anak saya telah pun belajar, telah ada satu kelulusan, orang kata akademik yang tertentunya, dan apabila mereka membaca proofread itu, mereka juga dapat ilmu. Mereka tegur saya, "Ma, ada typing error." So saya betulkan. Suami saya baca, okey. Dia kata macam ni. Semua saya bagi. Sebab apa? Saya menggunakan kelebihan itu. Suami, anak. Siapa lagi? Kawan-kawan, sahabat, ataupun orang yang kita percayai, okay, yang tidak akan mengambil karya kita, yang tidak akan mencuri karya kita, kita percayai. Ataupun mungkin sifu kita sendiri. Macam contoh Siska yang tulis dekat sini, sebab saya nampak tulis dekat sini Siska Puteri tulis dekat chat ni. Mungkin ada lagi, saya minta maaf kalau ada yang saya tak panggil. Sifu adalah SS. SS dah tulis dekat grup tu. Siapa yang menulis bagilah dekat saya akan bantu, saya akan proofread. Dah ada dah. SS lah tolong baca proofread contoh. Ataupun adalah seorang doktor ni yang dikenali sebagai Doktor SMS. Doktor SMS kata, saya insyaAllah akan tolong bantu baca untuk proofread. Kalau percaya Doktor SMS bagi kat dia, insyaAllah dia tolong. Jadi kita ada circle. Sebab bila kita menulis e-book ni, sebenarnya kita membina jaringan ataupun circle networking yang bagus, yang positif. Kita kenal. Tambah sekarang dah ada pula jaringan networking dekat Indonesia. Kan lagi bagus, itu dipanggil ukhuwah. Ukhuwah, satu perkara yang baik yang Allah suka. Yang Allah suka. So kita kena buat. Ini adalah koleksi buku saya. Ada setengah buku ni saya tak publish di laman web saya sebab saya bagi macam edisi terhad kepada orang-orang tertentu sebab saya nak terang pada dia.
Sebab saya nak coaching dia. Contoh, jom menulis kongsi ilmu atau pengalaman. Bila dia dapat, saya coach dia. Saya bantu dia. Macam perjuangan PhD. Saya ada yang baca, saya terang kat dia bagaimana untuk dia dapat semangat, untuk dia sambung belajar, untuk dia dapat doktor falsafah dan sebagainya. Ini adalah buku-buku stres, urusan diary stres. Sebab diary stres ni saya nak ajar dia bagaimana nak tulis dalam diary stres. Ini adalah antara koleksi buku saya. Sahabat semua yang dihormati, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu itu bagaikan hasil buruan dalam karung dan menulis adalah tali ikatannya. Itu sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i. Jadi menulis ilmu yang diperoleh agar tidak lupa dan menjadi rujukan orang lain. Ikatlah ilmu dengan menulis. Sebagaimana kata Saidina Ali bin Abi Thalib. Sebab kita ini manusia, kita mudah lupa. Bila kita kongsi ilmu, insya-Allah kita dapat pahala. So saya rasa itu sahaja perkongsian saya. Maaf jika masa dah terlebih ni banyak ni. Sebab saya pun tak ada hint daripada SS. Saya ni cikgu. Pengalaman saya mengajar ceramah banyak. Orang tak bagi hint, saya jalan saja. Soalan pun banyak. Jadi jika ada soalan, saya suka untuk menjawab. Dan sekali lagi, mana yang saya kongsi ini, yang baik itu datang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah itu adalah kelemahan diri saya, tetapi yakinlah bahawa kita semua sedang belajar. Sebab belajar itu tak pernah berhenti, lifelong learning. Belajar sepanjang hayat. Saya ucapkan terima kasih kepada SS yang berikan platform untuk saya berkongsi ilmu, kepada Master Shiro, MSDA dan juga sahabat-sahabat yang ada dalam platform ni, yang sama-sama kita refresh, renew and to remind apa benda untuk kita lakukan ke arah kebaikan. Minta maaf semua. So, jazakallahu khairan kasiran, jazakillahu khairan kasiran. Terima kasih SS. Saya serahkan pada SS. Okey, baik. Masya Allah. Alhamdulillah. Tabarakallah. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Safaliza ataupun Dr. SMS. So, lepas ni ingat Dr. SMS tu Dr. Safaliza Mak Saad. Okey, saya kira memang banyaklah ilmunya. Memang sejam tak cukup. Jadi memang saya sengaja bagi doktor habiskan cakap. Okey, and then saya pun ambil pot. Okey, baik. Jadi insyaAllah kita ada sedikit pengurusan khas daripada Masuk Syuro. Jadi saya jemput Masuk Syuro untuk berkongsi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekejap, saya punya line tak kuat lah. Sekejap, line saya tak kuat. Jadi alhamdulillah insyaAllah kita dapat. So saya jemput juga esok. Esok saya ada slot khas, slot speed writing dan juga speed untuk kelas teknikal. Nanti saya akan kongsikanlah dia punya link dekat Zoom dan kita akan sebar dalam grup-grup WhatsApp kita insyaAllah. Sorry, sebab line saya tak kuat. Saya punya off on video sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kasih sayang, salam Ramadan. Terima kasih Pak Tanya kepada Dr. Safaliza Mak Saad sebab kongsian saya sangat menarik. Terima kasih juga SS yang di belakang tabir, yang di belakang dan juga depan tabir yang terus menganjurkan apa saja program untuk komuniti MSCA Malaysia, Indonesia, Singapura. Dan terima kasih kepada semua tim daripada Indonesia yang turut hadir pada pagi ini. Cuma saya mohon maaf sebab saya agak terlewat untuk share link dekat semua grup sebab grup Indonesia dia banyak grupnya. Okey, ini saya nak motivate sedikit apa yang Dr. Safaliza yang saya kenal memang banyak join program-program bersama MDZA. Banyak program-program yang beliau hadir sebab itu kita dapat hasilnya pada hari ini. Okey, hari ini kita nak sedikit refresh. Dr. Zuraida hadir, Puan Karimah hadir. Macam mana saya bermula dulu? Kita bermula daripada apa kisah kita boleh tulis. Seperti kalau apa yang SS sedang kongsi sekarang ni adalah waktu saya masih bertugas. Saya campakkan idea ni kepada sahabat di Indonesia, Singapura, Malaysia yang masih agak stuck idea. Cari balik foto-foto lama. Cari balik gambar-gambar kita waktu kita bekerja, waktu kita dengan family, waktu kita pergi makan dengan anak, waktu bersama ayah dan ibu, bersama bonda, cari semula. Ini semua idea-idea yang kita boleh menulis. Ini gambar-gambar waktu saya bertugas dulu di Lebanon, di selatan Lebanon dan juga Israel. Okey, maknanya saya berada dengan refugees bersama pelarian Palestin, bersama pelarian dari Syria, banyaklah pengalaman saya. Jadi ini semua dikisahkan di dalam buku-buku saya, di dalam bentuk digital ataupun fizik. Maknanya dua-dua boleh. Masa ni semua gambar saya bersama Garuda hilang lah. Saya kena cari boleh bagi ke SS. Ada beberapa foto saya bersama dengan Indobat, Indonesia Battalion. Banyak gambar saya bersama mereka, Indobat, maknanya pasukan Garuda.
yang berada di blue line. Blue line ni adalah satu garisan, satu line, ya, seperti di Padang, Bukit Barisan kan, Gunung Barisan tu. Samalah dekat sana dia ada satu line dipanggil blue line. Blue line ni adalah satu garis sempadan sewaktu tentera Israel withdraw. Mereka invade Lebanon, and then mereka dihalau, mereka berundur. Hizbullah, Lebanon semua halau, mereka berundur keluar daripada Lebanon. Itulah line dia. Line tu dikawal, dijaga oleh Indonesia Battalion, Indobat nama dia, pasukan Garuda. Okey, siapa yang conteng ni? Okey. Alright, next. Jangan conteng slide. Okey, inilah waktu apabila kita sihat, kita bermampu bertugas, berkhidmat. Inilah waktu saya diuji dengan sakit. Saya sakit. Inilah permulaan bagaimana saya mula menulis. Jika bapa dan ibu, puan-puan, doktor, profesor di Malaysia, Indonesia, Singapura, jika kita tidak ada idea ataupun kita tidak tahu apa nak tulis, kita kembali balik waktu kita jatuh, waktu kita bangkit, waktu kita berjaya. Dengan Dr. Safariza kongsi tadi, kan? Jangan conteng. Siapa yang conteng? Bu Milda Susanti, jangan diconteng saya punya slide. Okey. Kalau kata kita macam Dr. Safaja cerita daripada kecil, umur 3 tahun ayah sudah meninggal dunia. Ini semua kisah-kisah yang kita boleh tulis untuk memberi motivasi, membangunkan hidup insan yang lain. Okey, ada lagi SS? Okey, ini waktu saya diuji dengan sakit, waktu ni lah saya menulis. Menulis menjadi terapi. Ini cerita-cerita saya, kita ulang kaji balik pada Malaysia Bersedengar, kita ulang kaji balik pada hari ini. Bermula kita tiada buku pun, tiada e-book di dalam platform ni. Tiada e-book. Ini kita banyak e-book kita. Sehingga kan kita masuk ke Indonesia, kan, saya dah pergi ke Surabaya, diraihkan di Surabaya, diraihkan di Jakarta. Cuma kita bertapak yang betul-betul bertapak secara official, secara rasmi adalah di Padang. Alhamdulillah minggu lalu saya berada di Padang dan di Pekan Riau. Dan tadi saya bermesej dengan Bapak Profesor Dr. Al-An Sofino, Bapak Rektor Universitas PGRA di Padang. Dia bermesej dengan saya pagi tadi. Ini hubungan yang paling kuat. Rektor, tu gambar saya dengan beliau. Rektor adalah Chancellor di Malaysia. Jadi ikutlah saya pergi Padang. Saya banyak lagi universiti nak pergi jumpa ni. Jadi yang Malaysia, Singapura, jomlah kita pergi. Bulan 5 ni saya akan terbang lagi sekali ke Padang dan juga Pekan Riau. InsyaAllah ada rezeki Pak Saifullah di sana. Kita nak bertemu lebih banyak universitas di sana, pusat Tibet. Dia nak join saya supaya kita boleh berukhuwah seperti Dr. Safaliza beritahu tadi tu. Kita nak edit penulis yang hebat, penulis yang berjaya. Kita tidak boleh duduk di dalam kita punya lingkupan sendiri. Sama juga bapa dan ibu di Indonesia. Lihat saja Pak Saifullah. Saya jumpa di Riau, di Pekanbaru pada hari Ahad tak salah saya. Tapi hari Isnin, tetapi pada hari Selasa, hari Rabu, Pak Saifullah terbang pula ke Kuala Lumpur. Saya pergi berjumpa dengan Pak Saifullah, kita minum teh tarik sama-sama, kita berukhuwah, kita berbincang apa bisnes kita boleh buat. Jadi saya selalu menggalakkan ukhuwah. Hari ini kita perlu invest. Kita kena keluar kita punya modal, kita keluarkan kos kita, duit kita, wang kita. Kenapa? Untuk kita dapat wang yang lebih banyak pada masa hadapan. Jadi inilah investnya. Kita pergi ke Indonesia bersama-sama, kita berkenalan, kita dah ada link di sana. Ini adalah ibu-ibu yang ditulis, kita ada lebih 4 ibu-ibu sekarang ni, nama-nama penulis di sini. InsyaAllah akan datang ibu-ibu penulis Indonesia akan berada dalam ni senarainya, doktor, profesor, seperti yang Dr. Safariza maklumkan tadi. Tidak perlu pun ada DR di hadapan untuk kita mampu menulis. Tidak perlu pun ada doktor di hadapan, PhD ke, untuk kita mampu menulis. Walaupun kita seorang siswi, kita mampu dah boleh menulis. Selagi kita ada idea, ada apa perkara yang kita nak kongsi kepada insan yang lain. Kalau kata kita pernah bagi makan kucing, kucing sakit kita bagi makan, itu pun boleh dikisahkan. Seperti Dr. Devi pernah buat sharing di Padang di atas pentas simposium antarabangsa. Dr. Devi kata dia pernah melihat squirrel tupai di atas pokok makan buah mangga. Dan baru dia sedar bahawa rezeki ni Tuhan bagi mangga tu bukan kepada manusia je. Jadi kita janganlah marah squirrel tu, janganlah marah tupai tu, curi makan aku punya buah mangga. Tidak, sebab rezeki buah mangga tu mungkin kepada tupai tu. Dan kisah yang dikongsi oleh Dr. Devi pada pagi tersebut di Padang dijadikan cerita yang diulang-ulang oleh Pak Darmawi. Pak Darmawi di Padang, beliau bercakap saya tentang penulisan e-book. Beliau akan sampaikan juga kisah Dr. Devi tadi. Nampak tak? Satu perkara yang baik, ia ni dicerita akan menjadi satu kebaikan.
Jadi kebaikan. Satu darab dengan tiga. Dia dah gandakan tiga. Lipat tiga, lipat tiga, lipat tiga. Satu cerita dia cerita kepada tiga orang. Tiga orang cerita kepada tiga orang jadi 9 orang. 9 orang cerita kepada tiga orang jadi berapa? 27 orang. 27 orang darab dengan tiga. Nampak tak ilmu ni dikembangkan? Bukan dalam perniagaan multi-level marketing MLM saja. Sebenarnya inilah sepatutnya kita lakukan. Okay, next. Alright, jadi hari ini kita bermula sebuah negara, kita bermula daripada Malaysia, kita dah pergi ke 20 buah negara. Alhamdulillah, Indonesia dah berada di dalam kita punya list, dalam kita punya senarai. Nampaklah bendera Indonesia dalam tu kan? Dan kalau kita melihat ni, penulis-penulis di sana tidak seramai yang Indonesia kita masuk. Indonesia ada satu khas yang mereka akan duduk di bawah naungan e-pustaka Indonesia website. Itu pentingnya. Jadi kita anugerah, kita bagi award. Nampak Dr. Safariza ada di bawah hasil gambarnya. Nampak ada foto Dr. Safariza pada tahun 2022 menerima award, menerima anugerah. Akan datang saya mahu penulis-penulis dari negara lain juga. Kat sini ada tak? 2023 ada juga. 2023 nak cari gambarnya. Rasa macam ada 2023. Ada juga saya tu bawah. Nampak 2023 pun dapat juga award. Jadi mana-mana yang sebab tu saya jemput ramai-ramai join pada hari ini. Sini pun ada Dr. Safariza selalu join program. You nak berjaya tuan-tuan, you kena join program. You kena join kursus. You tengok dia Dr. Safariza punya CJ profesional. Ada berapa dia? 30 CJ profesional. Nampak? Ini CJ profesional yang MAGA kendalikan bersama Spectrum University. Konvo. Ada 30 orang konvo. Ni CJ ni. Jadi Indonesia pun boleh datang ke Malaysia atau untuk online saja. Ni CJ profesional, Ibu Entrepreneurship, Universitas ini bagi. Boleh. Maknanya you dapat CJ, dapat sertifikat peringkat international. Belajar online saja. Nanti datang ke Malaysia untuk graduate. Dr. Safariza ni dah ada PhD dah. Tapi tetap ambil CJ ni. Jadi saya menyeru kepada MASGA, Malaysia, Singapura yang belum ada CJ ni. Make sure ambil. Supaya kita tambah ilmu, kompetensi kita bertambah, trust dekat luar. Kepercayaan orang dekat luar. Keyakinan masyarakat dekat luar kepada kita sebagai penulis. Jadi siapa MAG yang belum masuklah. Saya bukan bercerita soal untuk perniagaan bisnes saja. Saya nak buat perniagaan yang tuan-tuan perempuan, bapa dan ibu diiktiraf untuk diri sendiri. Macam Dr. Safariza dia 30 CJ profesional dia. Tak saya 30 je kan. 30 punyalah banyak. Sedangkan dah ada PhD. Kau ikut kan, dah ada PhD okeylah. Itulah pengakhiran pembelajaran. Betul tak? Dah ada PhD pakai topi burger tu kan, pakai bonet tu, dah rasa tak tamat. Bagi saya belum. Kita masih boleh cari lagi program-program yang kecil-kecil. AI, menulis menggunakan AI, berkomunikasi sebagai seorang perusahaan, seorang usahawan, business communication, travel education, tourism education. Ini semua adalah cara-cara kita dapat menghasilkan uang daripada segi penulisan dan juga perkongsian. Jadi saya ucapkan tahniah sekali kepada tim SS dan juga Dr. Safariza kerana memberi perkongsian yang sangat menarik. Saya juga dijemput dan saya willing untuk buat sharing selagi ada program-program yang dianjurkan oleh penulis-penulis bersama MAGA, Malaysia, Singapura dan juga Indonesia. Jadi teruskan menulis, jangan berhenti menulis kerana penulisan itu seperti Ibu Dekan di UNILA, Universiti Lancang Kuning, Ibu Helena pesan, ilmu itu diikat dengan penulisan. Ingat ilmu itu diikat dengan penulisan. Itu adalah pesanan daripada Ibu Dekan, daripada Fadiskas di Pekanbaru, Riau. Saya dengar saja apa Ibu Dekan cakap tu, saya terus yes, ilmu perlu diikat dengan penulisan. Jika ada ilmu simpan di fikiran tidak diikat dengan penulisan, bagaimana ilmu itu boleh disampaikan kepada orang lain? Bagaimana ilmu itu menjadi satu amal jariah? Jadi janganlah berhenti menulis, tulis saja dan cuba terbitkan dengan cepat dengan platform MAGA. Dan ingat satu lagi perkataan saya selalu beritahu, membumikan ilmu di langit. Kita mesti bumikan ilmu di langit seperti yang dikongsi oleh Dr. Samsudin. Beliau beritahu saya di Dewan Besar Bahasa Pustaka sewaktu perkampungan penulis ibuku, anjuran kita apabila cakap di atas pentas, Masih Syirah, kita mesti membumikan ilmu di langit. Ilmu dipenuh di langit, tapi kalau kita tidak membumikan dia dengan penulisan, macam mana penulisan itu memberi kebaikan kepada orang lain. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jihad ilmu, jihad ekonomi, jihad pendidikan. Salam lebaran, insyaAllah kita bertemu lagi pada sesi akan datang. SS, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, baik. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua.
Ya, baik. Terima kasih Tuan Saiful. Terima kasih Mas Syarul di atas perkongsian yang saya kira apa ni, mencetuskan semangat insya-Allah. Okey, baik. Jadi untuk akhirnya saya nak ajak semua insya-Allah esok saya akan berkongsi pada pukul 9 pagi sesi khas pertamanya untuk tim SS hashtag, okay, dan juga saya jemput semua alumni BNK dan semua yang hadir pagi ni untuk esok pukul 9 pagi saya akan berkongsi untuk speed writing e-book. So standby dengan laptop dengan inilah laptop, kalau boleh guna dua device lah, satu handphone satu laptop untuk anda terus menaik. Dan pukul 10 untuk semua pemilik-pemilik buku store untuk kita inilah buat ulang kaji sedikit untuk kita inilah untuk setting profile, upload email dan sebagainya. Okey. Esok pukul 9 pagi hingga pukul 11 mungkin dalam 2 jam insya. Okey, jadi itu saja untuk hari ini. Terima kasih kepada semua yang hadir. Sekali lagi, terima kasih Dr. Safriza, perkongsian dan Susyo dan semua yang hadir. Nampak ada Profesor, TS, Doktor, tuan-tuan Terima perempuan. kasih semua. Ya, Alhamdulillah. Jadi Okay. itu saja pagi ini. Kita tutup tangguh dengan tasbih kafar dan suratul as. Subhanaka wa bihamdik. Allah memberkas dan la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asna insana fius ila ladzina amanu wa amilus solihat wa tasbihah wa tasbihah. Terima kasih semua. Selamat berpuasa. Selamat mengejar malam Lailatul Qadar. Mohon doa sama-sama insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih.